Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak tunjukkan, nak terangkan sedikit tentang template single product with variant untuk produk fizikal. So ini adalah template kita yang kedua. So template ni template yang sama, lebih kurang macam template single product yang template pertama kita buat tu. Cuma yang ini kita olah sedikit dia punya workflow di sebalik tabir dia lah. Okey, kita olahkan dia sedikit supaya dia pandai untuk dia faham yang produk kita ni ada variant. Contoh, macam produk yang saya buat dalam template single produk tu, kita menggunakan produk untuk ubat mata. So ubat mata tu saya jadikan dia ada variant untuk shooting satu, untuk merawat satu. So dia ada dua variant lah. Dan variant tu sama harga. Tapi kalau anda nak cuba untuk buat untuk perfume ke, untuk baju ke, tapi jangan terlalu banyak lah variant. Bukan maksud saya variant ni kita nak buat macam e-commerce terus, bukan template single product with variant ini kita fokus pada satu-satu produk. Contoh, saya pernah buat untuk klien saya, kita fokuskan pada untuk menjual kaftan. Okey, kaftan satu sahaja dia punya design dia tu, kita fokuskan pada design itu sahaja dekat dalam chatbot, tapi dia ada variant. Variant dia apa? Variant dari segi saiz dan juga warna. Yang itu tak ada masalah. Okay, yang itu tak ada masalah, boleh guna dalam template single product with variant ini. Tapi kalau anda nak cuba juga nak masukkan beberapa produk yang lain juga, boleh je, cuba je, masukkan saja dekat dalam dia punya produk detail tu nanti, dekat produk price package. Okay, product information satu, dekat price package pun anda boleh masukkan jugalah. Okay, tengok dulu video template single product physical yang template yang pertama tu. Nanti anda akan faham apa yang saya beritahu kat sini. Tapi kalau tak faham, komen je dekat bawah video ini apa yang anda tak faham, nanti saya akan reply satu persatu. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.